Seni Bahasa, muka surat 190, sajak bertajuk Insan Berintegriti. Kawan, jujurlah pada diri, hadapi cabaran dengan berani untuk menggapai kejayaan. Usahlah mengambil jalan mudah. Kawan, ayo kita bertekad. Usaha berganda menjadi dugaan. Jika gagal, itulah ujian untuk mencapai impian. Kawan, ayo teruskan usahamu. Janganlah lagi membuang masa. Terapkan diri dengan disiplin. Jadilah insan berintegriti tinggi. Baik, aktiviti pada hari ini ialah mendeklamasikan dan menjelaskan maksud sajak yang dicetak berwarna. Jadi jika kita lihat pada sajak tu ada 3 rangkap. Setiap rangkap ada ditulis dengan tulisan yang berwarna merah. Baik. Bagi maksud rangkap pertama, tulisan yang telah diwarnakan dengan warna merah tu, baik, sajaknya berbunyi, untuk menggapai kejayaan, usahlah mengambil jalan mudah. Jadi maksudnya, untuk mencapai kejayaan, kita perlulah bersedia melalui kesusahan. Baik, bagi maksud rangkap kedua, jika gagal itulah ujian, bermaksud sesuatu kegagalan itu merupakan halangan yang perlu kita tempuhi untuk mencapai impian, bermaksud untuk menggapai kejayaan. Jadi ayatnya ialah suatu kegagalan merupakan halangan yang perlu kita tempuhi untuk menggapai kejayaan ataupun untuk berjaya. Baik, bagi maksud rangkap ketiga, janganlah lagi membuang masa, terapkan diri dengan disiplin. Baik, kita perlulah bertindak segera supaya diri lebih teratur. Itu ayat dia. Itu maksud dia. Okey, kita perlulah segera untuk mengubah diri supaya menjadi lebih teratur. Baik, itu sahaja murid-murid pembelajaran kita untuk seni bahasa insan berintegriti pada kali ini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa subscribe.